Bonda Rozita Ibrahim penat nak makeup, nak cantik hari-hari. Hari ini, Bonda jogging, lihat keindahan alam seluruhnya. Penatlah cantik hari-hari. Penat nak bermakeup hari-hari. Hari ini Bonda berjogging dengan baju lama saya dengan t-shirt labuh dan melihat keindahan alam seluruhnya dekat rumah hutan. Bagi anda yang nak datang ke rumah hutan, anda akan lihat satu sentuhan by Bonda. Dan sentuhan ni tidak direka-reka ambil daripada idea orang lain, semua idea Bonda. So skin yang sihat adalah impian semua wanita. Saya mengajak semua orang untuk melihat rawatan muka secara organik. Macam pelik je kan, muka boleh buat muka kita cantik. Bermula daripada minyak, kita rasa macam minyak pelik letak kat muka. Tapi kalau anda rasa daripada marjan oil kepada skin zen, anda lihat perubahan. Dan bagi Bonda pula, sebab Bonda kan suka pakai eyeshadow, suka pakai blusher dan sebagainya. Dan benda tu sangat memberi efek negatif pada kesihatan kita. Walaupun jarang pakai, tetapi tetap bagi kesan.